Orang yang mengekalkan pada tiap-tiap malam membaca surah Tabarakalladzi biyadihil mulk dan Alif Lam Sajadah dan surah Yasin. Tu dia. Dan surah Yasin. Dan orang yang membaca tiap-tiap hari 25 kali. Ya suku-suku ni lah. Bukan capur sekali semua tu. Dan demikian lagi orang yang mengekali pada tiap-tiap malam membaca surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Nah, kalau tak baca surah Sajadah pun tak apa lagi. Baca surah Tabas. Surah Tabas ni besarnya. Pasal Nabi kita royak hiyal munjiyatu almani'atu. Satu surah yang melepah daripada azab kubur, satu surah yang menegah daripada azab kubur, surah Tabas. Surah Tabas ada berapa ayat ni? Surah Tabas ada berapa ayat? 30 ayat, tak ada banyak sekali. Wah kita sebulan sekali dok pergi semaya, dok pergi Malaysia, kena dok mengajar Malaysia, sebulan sekali. Tu dia. Lepas tu Malaysia molek weh. Kita menego sikit. Malaysia molek. Dia potong start surah Tabas. Buat skeping-skeping, dia kait kesan, lepas tu dia kelak buku ke jabir. Buku jabir, dia bubuh dalam raga 4 segi tu. Pernah boleh bubuh dalam tu. Kelak. Lepas tu bawi salih. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baca wa ilahukum, baca subhanallah boleh 30 kali. Belum pada doa, buat dia tolak bekas tu. Ambil surah Tabas tiap-tiap orang bagi surah Yasin dah. Buat dia baca surah Tabas 30 kali, sudah tu baru tak imam doa lepas sembahyang Isya. Barulah buat dia kelak. Rumah kita masjid ana buat dah. Surah Tabas bawa tak imam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tu tak imam astagfirullahalazim ka wa ilahukum ka, betul subhanallah. Belum pada Tabas, buat dia ambil bekas tu bagi tolak. Sepengah bagi surah Yasin tu lah. Baca surah Tabarakalladzi biyadihil, kalau betul-betul tak imam tarik. Ataupun pakat baca sekali habis. Baru sudah baca hak tu 30 ayat dah, baru tak imam berdoa lepas sembahyang Isya. Barulah buat akid punggung pergi. Kita rasa kot tempat kita tak ada buat lagi. Lagi hak akid punggung tu biasa. Hak atak akid punggung Dua malah dok tiru fuah akid punggung tak buat semua kita. Itu kan? Lah, dah mana akid punggung tak apa ikut mong. Nah, belum pada nak kelak. Hak ni cerak nah. Hadis hak Ibnu Abbas. Tu dia. Ibnu Abbas dia pergi buat kemah. Dia buat kemah di satu tempat. Tiba-tiba di malam tu Ibnu Abbas, kenal tak Ibnu Abbas? Siapa dia Ibnu Abbas ni? Ibnu Abbas siapa dia ni Ibnu Abbas ni? Ibnu Abbas kena-kena dengan Nabi. Ibnu Abbas kena-kena dengan Nabi. Ibnu Abbas kena sepupu Nabi Muhammad. Pasal Abbas. Abbas pak Nabi nama Abdullah. Abdullah dengan Abbas dua beradik. Anak Abdullah nama Muhammad. Anak Abbas nama Abdullah. Abbas pak saudara Nabi, pasal ayah kakak bagi ayah Nabi hak nama Abdullah. Ayah Nabi kita nama Abdullah. Abbas ni anak kakak ayah Nabi kita. Pas anak Abbas nama Abdullah, anak Abdullah nama Muhammad. Ya arti kata dua orang tu kena sepupu. Ibnu Abbas ni dia pergi buat kemah di satu tempat. Dia tak tahu kata balik bawah tu ada kubur. Bila dia buat kemah, malam tu dia dengar orang hok duduk dalam tanah. Orang duduk dalam kubur tu dia baca surah Tabas. Dia dah balik tanya, salah bagaimana bunyi suara orang dah baca Tabarakalladzi dalam tanah. Nah, bukan hadis ni, bukan hadis bahau nah. Wah siap tengok. Nah, sudah esok dia kita tanya Nabi, ya kata ya Rasulullah, saya pergi buat kemah di satu tempat. Nah, lepas tu betul di tempat tu ada kubur. Saya tak suka kata di situ ada kubur. Lepas Nabi jawab, hiyal mundiyatu almani'atu.
Surah Tabar ni lah surah nak meselamatkan daripada azab kubur, surah nak menegah daripada azab kubur. Tu Nabi kata tu. Lalu itulah surah Tabar ni, orang panggil surah Tabar ni kenapa? Kerana dia mulai dengan tabarakalladzi, orang panggil surah Tabar. Ada juga orang nama surah Tabar ni surah Al-Mulk. Pasal surah Al-Mulku, pasal dia ada sebut lafaz mulku. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maka orang letak nama surah Al-Mulku. Ada juga orang letak surah nama surah Al-Munjiyah dan surah Al-Mani'ah. Pasal apa makna Al-Munjiyah? Munjiyah ni makna selamat daripada azab kubur. Mani'ah surah yang menegah daripada azab kubur. Betul. Nah, siapa dia nak katik masuk kubur kena azab kubur? Dia tak? Tanya tak ada gamuk. Tanya tak ada gamuk. Nah, masya-Allah. Tu. Berarti kata Allah ada dah sama kita ni. Nak guna saya guna ya lah. Nah, ni dia. Surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini di antara surah nak selamat daripada azab kubur. Lepas ni keluhu 100 kali hak tak ni. Dan surah Alif Lam Mim Sajadah dan surah Yasin. Apa boleh juga.